Hari ke-6, detik terakhir kami bertamu di Bumi Fest. Selepas selesai urusan daftar keluar dari Hotel Blue Sky, jejak ulama diteruskan dengan mengunjungi makbarah Babul Futuh, sebuah perkuburan bersejarah dengan menziarahi beberapa makam para aulia dan kekasih Allah yang disembadikan di sini. Pernah Syekh Ahmad Dabak daripada London datang ke Jendram dengan alias sekali jemaah dia. Nama dia sebenarnya bukan Ahmad Dabak. Dabak ni keturunan ni dia keturunan Pakistan. Tapi syaratnya dia mendapat syarat, maka dia tukar namanya Syekh Ahmad Dabak. Asalnya Dabak ni tarikhanya Syaziliyah. Ibn Mashish Ibn Salam radhiyallahu Allah beri dia kelebihan, ya, dan dia orang sufi yang besar. Maka kelebihan dia ni bagus. Dia hilangkan hak murid dia kepada dia. Kerana kamu jadikan saya ni macam abang kamu. Sebab kita dapat bermesra, dapat menjadi companion, jadi bersahabat hingga hari kiamat. Kalau ditekan sangat guru-guru, murid-murid, susah. Adab sufi ni memang susah. Kebanyakan orang kadang-kadang syekh-syekh yang agak keras, menjaga sangat adab murid dengan guru, lama-lama murid tu tak tahan. Kelebihan dia kata, tak apa, saya buangkan hak kamu, hak saya atas kamu, kamu jadikan saya ni macam abang kamu. Supaya kita dapat bersama sampai hari kiamat. Jadi itu kelebihan dia. Dia tidak memberatkan. Maka Allah Ta'ala beri dia kelebihan yang sangat besar. Oleh syahir. Walaupun dia zaman mutakhirin, tapi Allah beri dia. Karena kita dapat mencontohi jalan dia. Supaya kita berjalan agama ni atas tarik kasih sayang. Sikit-sikit silap dia tu tak apalah. Keras lembut tu tak apalah, tapi ujungnya semata-mata kerana kasih sayang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia orang buat mangkuk ni dengan dia niat supaya nanti dia letak air. Semoga burung-burung minum dapat pahala. Seterusnya, kami ke makam Syekh Daras bin Ismail Al-Kinaniyah, salah satu ulama yang memperkenalkan mazhab Maliki ke Maghribi. جميع الأولياء الأصفياء والصالحين وأهل المقبرة في هذا الديار، خصوصا إلى حضر الشيخ دارس سيدي دارس بن إسماعيل وشيخ أول الطازي، نقول جميع الأولياء والصالحين والشفاء الأمين ولبيت الإسلام
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ya. Di sini Daras bin Ismail radhiyallahu anhu ni seorang ulama yang dalam kelingkungan 300 hingga 400 Hijrah radhiyallahu anhu membawa mazhab Maliki. Mana sahlah mungkin dia bawa mazhab Maliki daripada Madinah ke Maghribi. Ya. Maknanya kerana mazhab Imam Malik pun kurun kedua masuk kurun ketiga. Jadi makna mungkin dia anak murid Imam Malik ataupun mungkin anak kepada anak murid membawa mazhab Maliki ke Maghribi. Itu sampai sekarang mazhab Maliki berkembang luas di daerah utara. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah kita dapat keberkatan syafaat. Amin. Sebidah dan berkat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillah. Langkah kami diteruskan lagi dengan menziarahi makam Sidi Ali Ibnu Harazim. Dia kena lagi dua. Umur Rasul. Nanti nanti ke? Alhamdulillah. Sayyidi Ali bin Ismail Hirzimin wafat 560 Hijrah. Ya, ini ulama besar. 560. Dan sangat berpengaruh kepada pemerintah. Jadi apa dia cakap pemerintah ikut. Yang pelik, ini semua. Murid dia, salah satu murid dia Syekh Abu Madian Al-Ghus, yang di Tunisia. Sidi Yusuf Ad-Dawudi. Ditanam di pintu Baghdad. Ya. Syekh Abu Ya'zak, yang kita pergi dekat tu. Abu Ya'zak pertama, Sidi Abu Abbas Al-Fasi. Ini semua murid daripada Syekh Ali Sidi Ali Hizim. Luar biasa. Ya, kemudian adalah cerita tentang Imam Ghazali sebagainya. Tak apalah kita cerita kemudian nanti. Kemudian disuruh anak muridnya Abu Madian membaca kitab Imam Ghazali. Ya, hinggalah pada waktu itu di sinilah dibacakan kitab Ihya Ulumuddin pasal siapa yang dulu. Ya, Sultan Muhammad bin Abdul Alawi, dia buatkan makam besar ni macam zawiyah. Ya, dulu dibaca kitab Imam Ghazali di sini. Maka Syekh Azim disebut wakil Imam Ghazali menyampaikan pengajian Imam Ghazali di sini. Sampai bila-bila, Allah alam. Ya, itu dari kisahnya panjang. Mana ni Syekh Masyayikh, guru segala guru. Itu lebih kurang sedikit lepas Imam Ghazali 560 Hijrah wafat. Gurunya Sidi Abu Bakar bin Al-Arabi. Ibn Arabi ya. Gurunya Abu Abdullah Al-Hayat. Ditanam di Tal. Dan Syekh Abu Bakar bin Utsman bin Malik. Dan juga ayahnya Ismail bin Hizim. Ya, wala Syekh Sidi Ali bin Ismail Hizim radhiyallahu wa jalla aula musa. Jami' syuyuhu wa jami' tilmizuhu wa jami' awliya usfal fi hadha al-faz وهذا بلد المغرب رضي الله عنه وصوله معنى فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Selesai berziarah, para jemaah meneruskan kembara meninggalkan kota tua Fes dan bergerak menuju ke stesen kereta api untuk memulakan perjalanan ke Marrakesh. Sebuah reka bentuk moden dengan sentuhan seni bina Arab yang cukup cantik dilengkapi dengan pelbagai fasiliti. Sebagai stesen kereta api utama di bumi Fes, ia menghubungkan kota ini dengan bandar-bandar utama yang lain, memudahkan para pengembara untuk tiba ke destinasi dengan lebih pantas. Dari sebalik jendela, pemandangan indah ladang-ladang tanaman silih berganti bertukar menjadi tanah gersam Maghribi yang luas terbentang sepanjang perjalanan kami. Hari ke-7 di bumi Marrakesh. Berhampiran dengan pintu kota bersejarah bernama Bab Ailan, para jemaah memasuki laluan tersebut untuk menziarahi 7 wali Marrakesh yang dimakamkan di kawasan kota lama Medina Marrakesh. Mazhab Maliki, Qadiyat. Semalam Syekh Idris Al-Fasi membaca kitab ni semalam. Kitab apa, Syifa karangan Al-Alim Sidi Qadiyat, satu ulama Andalusi. Salah satu yang diceritakan ketika Andalus jatuh ke tangan Kristian Spain, maka Qadiyat menangis kerana 600 tahun punya Bani Umayyah jatuh kepada tangan orang Kristian. Jadi dia pun terpaksa lari, kena meninggal dunia dengan cerita makamnya disembunyikan. Takut orang Spain bongkar kan, kemudian dipindahkan ke sini. Jadi Marrakesh jauh lah, di Andalus. Lagi ke jauh, radiyallahu insyaAllah. Fatihah. Bismillah. Meskipun sedang dalam proses renovasi, para jemaah direzekikan dapat masuk dan melihat sendiri makam Qadiyat.
Seterusnya, kami pergi ke makam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, tokoh sufi yang merupakan pengarang kitab selawat Dalail Khairat. Imam Murad kalau masuk, tapi dia tinggal di Kuala Kubah, tak nak masuk. Dia tinggal di belakang je lah. Meskipun hanya dapat melihat dari luar kerana kawasan zawiyah dan makamnya sedang direnovasi, para jemaah tetap bersyukur kerana diberi rezeki untuk sampai ke sini. Kuburnya Kemudiannya, kami berjalan menuju ke Zawiyah dan menziarahi makam Abu Al-Abbas As-Sabti, salah satu daripada Sab'atul Rijal, 7 wali Marrakesh. Di antara 7 wali besar Marrakesh, tidak ada nama yang lebih melekat di hati masyarakat selain Abu Al-Abbas Ahmad ibn Ja'far Al-Khazraji As-Sibti. Beliau dilahirkan pada tahun 524 Hijrah bersamaan 1129 Masihi di Sweta dan wafat pada 601 Hijrah bersamaan 26 Januari 1204 Masihi ketika berumur 77 tahun. Meskipun hidup mengasingkan diri di puncak gunung selama 40 tahun sejak berusia 16 tahun, beliau tidak pernah putus mengajar masyarakat tentang keajaiban bersedekah. Kisah dakwah dan kedermawanannya akhirnya sampai ke pengetahuan Sultan Yaqub Al-Mansur yang kemudiannya mendaki sendiri gunung tersebut demi menjemput beliau ke kota. Di sinilah perjuangannya bermula. Beliau terkenal dengan kelantangan dan kebijaksanaannya dalam berbicara demi meyakinkan masyarakat. Jiwanya sentiasa cenderung kepada kebajikan, melindungi orang dalam kesusahan, memberi makan kepada fakir miskin sewaktu musim kebuluran, serta menjaga keamanan laluan perdagangan buat sesiapa sahaja. Usai ziarah, kami meluangkan masa seketika berehat dan bersantai di kawasan rehat di tepi Zawiyah sambil menikmati suasana tenang di sini.
Di sebalik keunikan dan keindahan seni Bina Zawiyah ini, ia memikul peranan yang sangat murni sebagai pusat ilmu, tempat memberi makan kepada fakir miskin serta pusat perlindungan buat golongan kurang upaya yang diteruskan sejak ratusan tahun dulu. Keindahan dan sinar kebajikan di sini menjadi saksi berakhirnya sudah kembara rehlah dan ziarah kami di bumi Maghribi. Sebuah perjalanan rohani yang panjang namun syarat dengan sejuta ibrah dan barakah.